Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Okey, saya Ahmad Fakri bin Arifin daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan bersama saya Dan bersama Fakri hari ini, saya moderator kedua, Aina Zulaika dari Universiti Malaysia Sarawak Bumi Kenyalam. Jadi bersama tetamu jemputan kita, boleh saudara perkenalkan sedikit latar belakang saudara? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nusamuddin bin Azma Faizal. Saya merupakan timbalan yang dipertua 2 MPP daripada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. oh Okey, UMPSA. baik. Ya. UMPSA, salam perkenalan. Jadi, hari ini suasana cukup meriah dengan kehadiran semua mahasiswa dari IPTA dan IPTS seluruh Malaysia. Jadi, untuk senang saya cakaplah, sekarang kita ada sesi dialog mahasiswa untuk Kementerian Pendidikan Tinggi kan, di yang sedang berlangsung sekarang di Dewan Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Jadi untuk pengetahuan korang semua, podcast Jiwa Siswa kita ini dibawakan khas oleh Majlis Debat Universiti Malaysia Madum dan diperkasakan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Okey Fakri? Betul. Okey, untuk hari ini, untuk sesi kali ini, kita akan bincangkan tentang lonjakan ketiga RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia. So, apa dia lonjakan yang ketiga ni? Iaitu kompetensi TVET termaju. Okey, boleh tak saudara kongsikan apa sebenarnya TVET ni? Kalau dengar stigma pada masyarakat kan, dia kata TVET ni bila keluar jadi apa je, dia buruh je. Apa sebenarnya, apa jaminan TVET ni sebenarnya kepada masyarakat sepatutnya? Okey, sebenarnya stigma TVET, siapa pelajar-pelajar yang belajar dalam bidang TVET ni keluar jadi buruh, tak ada masa depan, ialah satu stigma yang sangat salah dan perlu diperbetulkan. Sebab apa? Sekarang ni kalau kita dengarlah orang cakap kau belajarlah apa-apa pun, setinggi mana pun belajar, keluar belum tentu boleh dapat kerja. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni dah ramai dan juga tinggi longgokan graduan-graduan yang pandai, yang mempunyai CGPA yang tinggi. Jadi macam mana industri nak ambil ataupun nak orang kata sorting lah, graduan-graduan yang mereka akan ambil bekerja. Jadi dengan ambil graduan yang mempunyai skill technical ataupun mempunyai pengalaman. Jadi TVET ni ataupun Technical and Vocational Education Training, dia lebih kepada dalam universiti ataupun dalam yang kita terkenal politeknik ataupun college community ke apa semua, kan, dia akan mengimplementasikan TVET di mana pembelajaran secara 60-40 ataupun 40% secara teori dan juga 60% secara hands on. Oh, macam tu. And sekarang kalau saya dapat tahu juga UMPSA memang sedang memperkasakan TVET ni kan? Betul. Okey, jadi dari segi pandangan saya pasal TVET ni, maybe sekarang kalau kita dapat tengok, Malaysia sendiri dah bergerak maju untuk meningkatkan daya saing global and basically untuk membina sebuah ekonomi moden yang kuat, TVET ni merupakan salah satu tonggak lah yang kuat lah untuk masa hadapan, ekonomi masa hadapan. Betul? Kalau ikutkan kerajaan pun sekarang, dia target TVET ni ada dalam 12 yang tertinggi dalam dunia. Yang ni saya baca dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia lah. So, kita mulakan dengan soalan yang pertama, insyaAllah. Okey. Okey. Soalan yang pertama untuk saudara, kenapa TVET ni makin penting untuk pelajar? Okey, TVET ni makin penting. Macam yang saya dah sebutkan tadi, kan, industri sekarang dia lebih memandang orang kata technical skills ataupun pengalaman daripada graduan tu. Pernah tak orang dengar kan, graduan yang fresh grad lah, dia mengeluh, saya dah grad tapi tak dapat kerja. Dah hantar 100 resume dekat 100 sebuah industri, 100 sebuah company, tak dapat kerja. Padahal CGPA 4.0. Betul. Kan? Kenapa? Sebab mungkin daripada segi technical skills dia ataupun pengalaman dia kurang. Dia tak pernah orang kata buat belajar tu secara hands on. Macam contoh saya lah. Ini pengalaman saya sedikit lah. Saya belajar dalam bidang computer science, major in cyber security.
Jadi saya dalam kelas, kami ada 2 style punya kelas, which is lecture ataupun kuliah, dan juga lab ataupun makmal. Okay, di dalam kuliah kami akan dengar semua benda tentang teori berkaitan dengan subjek tu, dan di dalam makmal kami akan buat apa yang kami belajar. Di mana contoh macam saya cyber security, orang kata hacking tu, benda tu saya buat menggunakan laptop ataupun menggunakan PC di lab. Jadi dengan adanya cara pembelajaran sebegini, iaitu mengimplementkan 60-40, jadi industri lebih tertarik dengan graduan-graduan yang mempunyai technical skills tentang apa yang industri nak. Macam tu. Jadi sekarang memang kita boleh simpulkan bahawa sekarang bukan hanya atas kertas, tapi skill kita sendiri tu kena ada, betul tak Fakri? Betul, kita kena ada, betul orang kata apa, soft skill, hard skill, dan macam yang saudara cakap tadi lah, hard skill yang dia ambil daripada pelajaran daripada politeknik itu dapat membantu dalam industri. Okay. Seterusnya mungkin kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu setakat mana kursus TVET yang ada betul-betul disediakan kepada pelajar untuk terus kerja lepas habis belajar? Okey, ini juga saya suka soalan ni. Okey, sebab untuk kalau di UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, ada beberapa kursus yang dia tidak ada internship, tetapi dia ada sesuatu yang kita panggil work based learning ataupun singkatannya WBL. Di mana apa bezanya WBL dan juga internship ni? WBL dia lebih kepada kita belajar sambil kita bekerja. Di mana internship, perkara yang kita dah belajar kita gunakan di tempat intern. Tetapi WBL ni waktu tengah bekerja tu kita belajar juga. So jadi kita dah, bila dah keluar, kita dah grad nanti, kita dah terbiasa dalam keadaan kita bekerja. So at least kita ada pengalaman. Tak adalah pengalaman sampai 2-3 tahun. At least WBL ni dalam masa 1 tahun kita dah ada sedikit pengalaman yang mungkin orang kata bare minimum lah untuk industri ataupun company tu nak ambil. Jadi WBL ataupun TVET ni sangatlah penting dan perlu orang kata dikuat-kuasakan lagi lah mungkin di universiti-universiti yang lain. Jadi kalau diikutkan banyak je sekarang program internship, latihan industri yang telah dibuat dah di seluruh universiti kan. Jadi pendapat saudara pun saya dah dengar. Fakri ada nak ulas apa-apa tak? Saya sebenarnya memang untuk TVET ni saya amat menarik sebenarnya. Menarik betul hati saya lah. Sebabnya kalau walaupun Khairul Amin, kenal Khairul Amin? Ya, kenal. Walaupun dia bukan daripada TVET, tapi dia ada ni, dia punya apa? Skills dia. Skill tu saya rasa memang budak-budak TVET ni memang mengidolakan Khairul Amin. Sebab tengok dia walaupun dia soft skill dia betul, dia ada bakat yang boleh bercakap, pandai buat konten. Lepas tu dia pandai juga betul apa? Dia pandai jugalah dalam bidang-bidang yang engineering apa semua. Berkaitan dengan TVET juga lah. Tapi at last walaupun dia belajar TVET, dia boleh pergi lebih jauh. Dia boleh betul berjumping. Maksudnya dia boleh lompat ke luar bidang. Macam tu. Dan sekarang pun kita tengok mostly syarikat takkan terima fresh graduate yang tak ada pengalaman. Betul tak? Betul. Jadi kalau tak ada soft skill tu sangat susah kan untuk apply kerja semua. Betul. Jadi mungkin sekarang ni di samping kita belajar, kita juga perlu cari pengalaman. Macam tu lah orang kata. Sangat susah lah kalau contoh you belajar tapi you tak ada ambil latihan industri ataupun you tak ada exposure tentang TVET ni. Betul. Susah lah untuk masa hadapan, betul tak? Betul. Jadi saya akan teruskanlah soalan kita yang ketiga. Adakah TVET tu relevan untuk jangka masa panjang ni? Okey. Pada pendapat saya, TVET ni dia still akan relevan jika dia mengikut peredaran zaman. Sebab tu jika kita tengok lonjakan yang ketiga kan dalam RPTM, iaitu kompetensi TVET termaju. Kenapa dia kata TVET termaju? Bukan TVET saja ataupun kita panggil sebelum ni TVET, ada TVET tradisional lah. Kiranya dia ada pembaharuan lah di situ. Ya, TVET termaju ni dia lebih kepada TVET yang mengikut peredaran zaman.
So sekarang ni orang dah kecoh dengan apa sekarang ni AI. kecerdasan buatan, AI dengan robot semua kan. So dengan adanya skills ni kan, skills tu orang kata tidak akan ditelan zaman lah, sebab perkara tu akan digunakan. Sebab kalau sepandai-pandai pun teknologi tu, it still perlukan tenaga manusia lah juga. Betul. Untuk jalankan untuk membangunkan sebuah ekonomi negara moden yang mampan. Betul? Betul. Kan ada isu kan, kalau ada AI nanti dia akan kurangnya tenaga pekerja daripada manusia, dia akan menggantikan manusia. So perkara tu sebenarnya tak betul pun sebenarnya. Betul. Dia ada stigma masyarakat sajalah. Sebab kalau kita fikir balik, pernah tak dengar orang kata, oh nanti suatu hari AI akan menguasai dunia. Kalaulah betul perkara itu akan berlaku, siapa yang akan prevent ataupun siapa yang akan orang kata elakkan supaya benda tu berlaku? Kita lah. Tapi untuk mengelakkan benda tu daripada berlaku, kita perlukan hands on punya skills. Kan? Faham. Sebab itulah TVET ni dia kena seiring dengan teknologi lah, seiring dengan zaman teknologi dia, supaya TVET ni tak tenggelam. Teknologi tu pun still dapat dipakai. Betul. Okay. Baiklah, Fakri. Semuanya saya nak tanyalah, berdasarkan pengalaman daripada saudara sendiri belajar dekat UMPSA, saya dengar UMPSA ni dia ada kaitan juga dengan TVET. Boleh tak saudara kongsikan apa betul orang kata tips-tips untuk belajar dengan baik, apa yang kena ambil sebenarnya dalam kursus-kursus yang ada untuk memajukan lebih, untuk meningkatkan mutu diri tu untuk industri. Di samping saudara boleh mempromosikan UMPSA. Mana tahu nanti lepasan-lepasan SPM nak masuk UMPSA sebab dia orang nak sebab kita memperkenalkan TVET tu. Okey, untuk pengetahuan semua, UMPSA ataupun Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah merupakan universiti nombor 1 MTUN. Tahu tak MTUN tu apa? MTUN tu ialah Malaysian Technical University Nation. So maksudnya dalam ranking Malaysia university technical dekat Malaysia, UMPSA nombor 1. Jadi kalau nak belajar dekat UMPSA ni, orang kata daripada segi environment dia sangat best, sebab dia terkait dengan TVET. Bila kita cakap TVET tadi, kita akan buat apa yang kita belajar. Kita bukan belajar setakat kita duduk dalam bilik kuliah, kita dengar. Lepas tu kalau kita dengar saja ke sekarang kan kita rasa mengantuk kan. Bosan. Ya, bosan. So kita belajar dalam bilik kuliah dan kita akan gunakan apa yang kita belajar tu dalam makmal. Sebagai contoh, kalau macam kursus daripada teknologi kejuruteraan mechanical, dalam kuliah dia belajar macam mana untuk baiki kereta. Dekat makmal dia cuba untuk baiki kereta. Dan dalam masa yang sama dekat UMPSA juga, dekat fakulti mechanical, kami ada buat servis kenderaan. Kadang-kadang ada student hantar kenderaan servis, lecturer pun ada hantar kenderaan untuk servis, dan kenderaan mereka akan diservis sendiri oleh student fakulti itu. Kiranya kos yang diambil, basically kos TVET ni, program tu itu dijadikan salah satu job on campus lah. Ya, betul. Itu yang saya nak cakap tadi sebenarnya. Kaya lah student ni. Boleh cari duit poket lah orang kata. Boleh cari duit poket. Jadi kalau nak diikutkan dulu, disebabkan saya ni kurang di exposure dengan TVET ni, saya rasa TVET ni boring sebab berkaitan dengan technical, benda-benda leceh. Daripada buat benda technical ni, lebih baik kita just study atas kertas, buat exam macam tu. Tapi bila dah diperkenalkan dengan TVET ni, maksudnya kalaulah suatu hari nanti kan, TVET ni tak ada dalam RPTM, tak ada dalam rancangan 2026 hingga 2035, saudara rasa macam mana tu? Saya rasa dia tak ada. Dia akan ada sebab macam kita cakap tadi, and TVET ni dia akan kekal relevan sampailah, orang kata, nak kata sampai bila-bila pun tak tahulah, tapi akan dalam jangka masa yang panjang lah. Dia akan masih relevan. Sebab kita kena ingat, sekarang ni ilmu boleh cari di mana-mana saja. Betul. Dengan cara kita buat pun kita boleh belajar. Jadi dengan cara itu, universiti ambil pendekatan untuk gunakan TVET sebagai salah satu cara untuk menimba ilmu.
Macam tu. Sebab kata pepatah tu Fakri, belajar sampai negeri China. Betul lah. Betul. Jadi untuk saudara sendiri, apa harapan saudari untuk TVET ni diperkasakan lagi untuk jangka masa panjang disebabkan dia juga turut berada dalam lonjakan ketiga RPTM ni? Okay, saya punya harapan ialah supaya lebih banyak universiti-universiti yang mengimplikasikan TVET ni. Sebab macam yang saya dah sebut awal tadi, kebanyakan syarikat ataupun industri perlukan graduan yang berpengalaman. Orang kata graduan yang tak kosong lah. Bukan sekadar CGPA yang tinggi. Jadi dengan adanya graduan yang berpengalaman, dengan adanya orang kata hands-on training di universiti-universiti, jadi mungkin lebih banyak graduan kita yang boleh mendapat peluang pekerjaan yang mereka inginkan dalam industri. Betul. So Fakri, ada apa-apa lagi tak yang kita nak tanya? Sebab sekarang ni kita ada masa yang kita boleh korek lagi TVET ni apa. Betul. Okey, saya nak tanyalah dekat saudara berkaitan dengan kita kan betul nak implementasikan perkara-perkara yang diajar dalam TVET dan sebagainya kan. Cumanya apakah peranan, contohlah kan lepasan-lepasan TVET dah keluar. So apakah peranan sebenarnya untuk graduan-graduan ni attract budak-budak masuk betul TVET? Okey, peranan graduan ni ialah mereka kembali semula di tempat mana mereka orang kata mereka berjaya lah. Contoh, saya daripada UMPSA, bila saya dah bergraduat nanti saya dah bekerja dalam industri. Okay, saya perlu kembali semula kepada universiti ataupun pergi ke mana-mana tempat untuk saya orang kata berikan pendedahan kepada masyarakat ataupun kepada sesiapalah yang ingin menimba pelajaran. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah untuk saudara dan saudari. Boleh. Berminat tak nak study dekat luar negara? Sangat berminat. Itu merupakan cita-cita saya sebelum saya melangkah masuk ke universiti awam. Betul tak Fakri? Betul. Okey, untuk pengetahuan saudara dan saudari, dekat UMPSA ada ditawarkan double degree ataupun kita panggil dual degree lah. Okey, di mana student boleh ambil degree di UMPSA, degree yang pertama. Dan selepas dia habis degree yang pertama di UMPSA, dia boleh fly pergi ke beberapa buah negara yang mereka nak. Sebagai contoh di China, di Korea, di Kazakhstan dan juga di Germany. So kos-kos yang ditawarkan boleh membuatkan mereka dapat 2 degree dalam satu masa. Saya nak tanyalah kan, disebabkan Jepun pun merupakan salah satu negara yang kita boleh cakapkan teknologi dia advance. Adakah pelajar juga boleh memilih untuk ke Jepun untuk meneruskan TVET ni ataupun memang 4 universiti tu je yang ditawarkan? Okey, setakat ini di UMPSA hanya sekadar 4 negara itu sajalah. Okey, tetapi insya-Allah kemungkinan pada masa akan datang Jepun pun mungkin akan menjadi salah satu orang kata target lah untuk UMPSA capai, untuk student boleh mendapatkan degree di negara Jepun lah. Macam tu. Saya pun rasa macam TVET ni sebenarnya seronok, tapi disebabkan kekurangan exposure daripada pendedahan tu kurang dekat tu sendiri. Jadi macam kita tengok Kak Fakri, kita ni lebih kepada study atas kertas, masuk exam. Tapi kata masuk exam, keluar exam dah lupa dah apa yang kita belajar. Kalau resume pun memang resume yang betul-betul pun, tapi soft skill kita pun kurang. Jadi disebabkan tak ada pendedahan tu, betul tak? Jadi terima kasih jugalah kepada saudara kerana sudi untuk meluangkan masa dengan kami. Okey. Terima kasih saudara. Terima kasih. Sama. And untuk nampaknya saya gugup. Maaf, saya gugup sikit. Jadi nampaknya kita dah berada di penghujung sesi podcast kita bersama saudari tentang lonjakan ketiga. Betul? Betul. Terima kasih saudara kerana sudi hadir menjadi panel pada hari ini. Yeah. Okey, sama-sama. Dan
untuk saya utarakan juga, sekarang kita berlangsungnya sesi podcast di Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Dan sebelum tu saya nak berterima kasihlah kepada saudara kerana sudi meluangkan masa, dan juga turut kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada MADUM, Majlis Debat Universiti Malaysia, dan Yayasan Perkasa Siswa kerana memperkasakan sesi podcast kita pada hari ini. So kalau tak ada Yayasan Perkasa dan tak ada MADUM ni, kita tak adalah podcast ni. Jadi terima kasih. So Fakri? Okay. Terima kasih kepada saudara Haji Kenapa boleh lupa saudara Haji Sobuddin. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik, dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.